Berapa dinar diperlukan untuk persaraan? Jawapannya bukan 10 atau 20 dinar sahaja. Jika kita mahu menyediakan dana persaraan, sekitar 650,000 anggarannya boleh mencecah sekitar 255 dinar. Bergantung kepada harga emas. Nampak banyak? Memang terasa penat jika baru hendak bermula pada umur 55 tahun. Tetapi jika dimulakan sejak awal pekerjaan, sasaran itu boleh dibina sedikit demi sedikit selama 30 hingga 35 tahun. Masalahnya ramai orang bekerja puluhan tahun tapi hanya mula memikirkan persaraan apabila tarikhnya semakin hampir. Apabila menerima wang persaraan, jangan anggap semuanya duit lebihan. Itulah gaji yang perlu membiayai kehidupan kita untuk 20 tahun atau lebih. Jangan habiskan hasil kerja selama 30 tahun hanya dalam masa 3 atau 5 tahun. Bahagikan dana persaraan kepada simpanan tunai, pelindungan kesihatan, aset yang menghasilkan pendapatan dan sebahagian emas sebagai penyimpan nilai. Kemudian tetapkan pengeluaran bulanan seolah-olah kita masih menerima gaji. Mula dengan 1 gram, kumpulkan 1 dinar, ulang hingga menjadi dana persaraan. Jangan tunggu hampir bersara untuk mula menyimpan. Masa ialah aset paling berharga yang tidak boleh dibeli kembali.